ilmu dalam haji umrah ni yang kita sediakan ini adalah untuk semua golongan. Ya. Yang asalkan mereka beragama Islam lah. Macam mana Encik Fikri boleh meyakinkan mereka lagi? Adakah mereka ni sesuai untuk bersama-sama kita dalam bidang ini? Silakan Encik. Okey, terbaik pada asalnya untuk kita bila berada di market, orang pun tertanya-tanya, layakkah aku untuk masuk dalam diploma pengurusan haji umrah ataupun sijil profesional haji umrah? Ya. Dan bila kita meyakinkan mereka ni adalah meyakinkan dari segi konteks pengurusan haji umrah ni bukanlah hal khas untuk orang dalam bidang agama, bukan. Bukanlah orang yang ada degree usuluddin baru boleh jadi mutawif atau mutawifah. Tu dia. Tidak macam tu ya. Sebab ilmu dalam haji umrah ni yang kita sediakan ini adalah untuk semua golongan. Ya. Yang asalkan mereka beragama Islam lah. InsyaAllah. Betul. Itu saja syarat dia. Itu wajib. Itulah wajib. Okey. Dan seterusnya, bila kita sebut tentang testimoni kita, berlambak seorang tukang gunting asalnya masuk dalam sijil profesional haji umrah, nak pergi umrah setahun sekali je. Tapi sekarang ni setahun dah 6 kali bawa jemaah. Allah, seronoknya. Itu baru tukang gunting. Oh. Belum lagi seorang kerani dekat hospital swasta, Puan Liana. Beliau ni tak tahu pun perkataan mutawifah tu, mutawif pun tak tahu. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah menjadi pemilik travel agency umrah. Subhanallah. Alhamdulillah. Hebatnya. So maksudnya